yang bacaan awak kumpul dari tahun 1 sampai tahun 6. Bintang yang terkumpul ni boleh membantu dalam pemberian markah, slide, Google, Apps dan sebagainya. Okey, saya pernah dengar kan macam juga ChatGPT. 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6,
Seperti yang Cikgu Aina dah bagi tahu tadi, kamu akan dapat hadiah nanti untuk bulanan dan juga tahunan. Pembaca terbanyak akan dapat iPad. Cikgu Aina tunjuk tadi. Tapi bukanlah iPad Apple ni. Ini contoh saja. Bukan Apple lah. Dia ada lagi yang baik lagi daripada Apple. Kita beli untuk awak. Paskan perhatian Nilam Digiquest dan juga Deliver Park Peringkat SKI Putih bagi tahun 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program pelancaran Nilam DigiQuest dan Delima Spark 2025 SK Air Putih. Melalui Nilam DigiQuest, kita galakkan murid membaca secara kreatif dan menyeronokkan. Assalamualaikum semua. Saya Waiza Rahana binti Wan Tajuddin, Guru Skyscape TV SPSS akan menemubual seorang tetamu istimewa hari ini, iaitu Cikgu Amy, Guru Pusat Sumber Sekolah. Assalamualaikum Cikgu Amy. Waalaikumsalam. Boleh saya menanyakan dua soalan? Boleh. Soalan yang pertama, mengapakah penting program Nilam kepada murid sekolah? Okey, program Nilam ni memang sangat penting lah bagi murid sekolah. Pertamanya, dapat memupuk minat membaca bagi murid sekolah kerana selepas murid membaca, murid akan merekod bacaan ke dalam buku Nilam dan ini dapat memupuk tabiat membaca tu dari secara berterusan. Yang kedua, selain itu program Nilam juga akan memberi pengiktirafan bagi murid-murid yang membaca banyak melalui pengiktirafan tokoh Nilam, dan ini akan memberi perangsang kepada murid lain untuk mencapai pengiktirafan tersebut. Soalan yang kedua, apakah pendigitalan yang sedang berlaku melibatkan program Nilam? Okey, bagi sekolah kita lah, pendigitalan yang berlaku bagi program Nilam ni, kita menggalakkan murid-murid untuk menggunakan rak buku maya yang ada di website sekolah dan juga terus mengisi bacaan dalam AINS. Terima kasih Cikgu Amy. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bolehkah saya menanyakan satu soalan? Boleh? Boleh tak Ustazah ceritakan sedikit mengenai Delima? Boleh. Okey, seperti kita tahu, Delima ialah maksudnya Digital Educational Learning Initiative Malaysia, adalah satu platform yang digagaskan oleh KPM kita untuk menjadi akses kepada guru, murid dan juga ibu bapa. Okey. Jadi antara objektif Delima adalah untuk menjadikan pembelajaran digital lebih holistik, memudahkan pembelajaran PDP secara atas talian, menggalakkan pembelajaran kendiri dan seterusnya menjadikan pembelajaran sepanjang hayat melalui teknologi. Itu sahaja daripada. Terima kasih Ustazah Tirana. Sama.
Sekian daripada kami, kru SkyScat TV PSS, peneraju wacana berinformasi. Bye!